Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di siri berkebun apa di channel Cikgu Sufi. Okey, ayo kita. Hari ni saya nak buka baja Garnica keluaran Garsoni. Kebetulan pokok doyan saya sedang berputik bunga. Jadi bila kita nampak putik keluar tu, kita memang kena alert lah. Sebab fasa ni memang fasa penentu hasil. Kalau nutrien tak cukup, putik tu senang je jatuh. Tak sempat jadi bunga betul-betul lagi dia dah jatuh dah. Jadi Garnica ni dia ada nitrogen, dia ada kalsium dan dia ada boron. Gabungan ni memang ngam waktu putik bunga. Nitrogen ni dia bantu pokok untuk kekal sihat lah. Daun hijau, tenaga tu cukup. Power tu cukup. Kalsium pula dia kuatkan struktur tangkai bunga supaya tak mudah rapuh. Dan boron, yang ni penting masa proses pembentukan bunga dan bantu penyerbukan nanti. Masa putik keluar ni, pokok sebenarnya guna tenaga yang sangat banyak. Kalau kita tak bantu dengan nutrien yang sesuai, maka pokok kita tu boleh stres lah. Jadi saya tabur ikut kadar yang ditetapkan, tak lebih tak kurang lah. Sebab baja ni kita guna untuk bantu pokok je. Dia bukan untuk paksa pokok tau. Jadi dalam kebun ni saya selalu pick up mudah je. Kalau awal tu kita jaga betul-betul, di hujung-hujung nanti tu kita senang hati sikit lah. Kita tengok hasil dia kan. Putik kuat, insya-Allah peluang jadi buah tu pun tinggi lah. Itu saja perkongsian saya kali ini. Kalau ada cara lain atau teknik-teknik ke pengalaman waktu pokok berputik di kebun tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kongsi dekat ruangan komen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya lebih ramai boleh belajar sama-sama. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.